Hai, Assalamualaikum. So, hari ini saya nak share sikit tips berkenaan dengan penjagaan jarak. Since baru-baru ni saya baru terima satu aduan berkenaan dengan cadar. Abang tahu tak apa yang jadi dekat customer ni? Customer ni beli cadar pakai baru 3 kali. Dah naik bintik-bintik macam ni. Abang pun pernah mengalami. So, saya share tips agar tak jadi macam tu. Tips yang pertama, lepas abang purchase cadar, abang akan nak guna terus ke apa tu wajib cuci dulu. Sebab apa? Untuk buangkan bahan kimia yang ada dekat cadar tu lah. Contohnya pengawet, ada dia punya pewarna tekstil. Bahan kimia ni akan menyebabkan irritation pada kulit akak. Kalau kita cuci cadar pun ada pantang larang dia. Yang pertama, tak boleh guna air panas. Gunakan air sejuk atau air suam sahaja. Sebab apa? Kita nak elak cadar tu daripada kecil dan tak nak warna dia luntur. Yang kedua, abang akak bila cuci cadar tu kena guna deterjen yang lembut ataupun pewangi lah. Jangan gunakan deterjen yang tak ada pewangi ataupun dia include dengan peluntur. Benda tu akan rosakkan serat kain dan cadar akak. Yang ketiga, jangan gunakan peluntur. Contohnya Clorox macam tu, nanti dia akan pudarkan warna kain dan dia akan rosakkan tekstur cadar. So benda tu tak bagus lah, kena elakkan. Yang terakhir sekali iaitu yang keempat, kenalah keringkan cadar. Keringkan cadar tak boleh direct dengan matahari. Akak jangan cerita tengok kadang tak mau, tak boleh. Dia kena ada, dia bukan cahaya matahari direct. Akak kena lapik ataupun kalau boleh macam bawah bumbung ke apa ke. So dia tak kena fully matahari, nanti dia boleh rosakkan kain dan lunturkan warna tu. So hati-hati. So itulah sahaja tips daripada saya. Selepas ni kalau akak abang beli cadar lagi, akak abang gunakan tip saya. Lepas tu abang akak boleh drop komen dekat bawah, cakap jadi ke tak jadi. Bye.